disebut dalam satu hadis bahawa bila surah ini, bila daripada ayat 21, lau anzalna hadzal Quran, baca ayat ni letak atas kepala, dibaca sampai habis, melainkan akan menghilangkan segala penyakit, melainkan mati. Bahkan ada satu riwayat menghilangkan sakit kepala, pening-pening kepala letak. Dan ini dalam, kita katakan dalam musalsal hadis yang panjang, iaitu siapa yang baca surah ini sambil letak tangan atas kepala, daripada awal ayat 21 hingga 24. Syifa'un min kulli da'in illa sam, obat kepada segala penyakit melainkan mati. Yang kedua, diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a surat al-hasyr, siapa baca keseluruhan surah ini, lam yabqa syai'un minal jannati wan nar wal 'arsy wal kursi was samawati wal ard wal hawam wal rih was sahab wat tayr wad dawab was syajar wal jibal was syams wal qamar wal malaikati illa sallu alaihi wastaghfaru lahu fa imata min yaumi aw lailatihi mata syahida. Siapa yang membaca surah ini, melainkan syurga, neraka, arasy, kursi, langit-langit, bumi, segala binatang, angin, awan, burung, binatang-binatang yang melata atas muka bumi. Tadi serangga, binatang yang melata di atas muka bumi, dan juga pohon, gunung ganang, matahari, bulan, malaikat akan berselawat ke atasnya dan memohon ampun kepadanya kalau dia mati hari itu, hari selepas dia membaca, atau malamnya, maka dia mati syahid. Maksudnya kelebihan dia. Yang ketiga, diriwayatkan daripada Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a akhir suratul hasyr law anzalna hadzal Quran ala jabal, siapa yang membaca akhir surah Al-Hasyr, bermula ayat 21. Jadi kalau sebut akhir ni bermula ayat 21 sampai 24. Dia 4 ayat. Famata min lailatihi, lalu mati, maka dia mati syahid. Tadi baca satu surah. Yang ni baca daripada ayat 21 sampai 24. Hadis yang keempat, diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi daripada Maqil bin Yasar. Rasulullah bersabda, man qala hina yusbihu thalatha marrat, siapa yang setiap pagi dia membaca zikir ini, a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim, 3 kali. Kemudian dia membaca 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr. Artinya bukan bermula daripada lau anzalna, lepas ayat tu. Ayat bermula ayat 22, 23, 24. Kalau dibaca, wakkalallahu bihi sab'ina alfi malakin, Allah akan mewakilkan 70,000 malaikat, yusalluna alaihi hatta yumsiya, yang akan mendoakan untuknya dengan keampunan sehinggalah waktu petang. Wa imata fi yaumihi, kalau dia mati hari itu, mata syahidan, dia mati syahid. Wa man qara'aha hina yumsi, dan siapa yang membaca pada petang harinya, yakni maghribnya, iaitu a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim, diikuti dengan 3 ayat surah Al-Hasyr sampai itu, ayat 22, 23, 24, maka dia akan mendapat pahala sebagaimana dia baca pagi. Kalau tadi dia baca pagi, baca ayat, dia baca a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim, kemudian akhir surah Al-Hasyr bermula daripada ayat yang ke-22, dia baca pagi, melainkan kalau dia mati hari itu, dia akan mati syahid dan malaikat akan berselawat padanya seramai 70,000 malaikat. Yang kedua, kalau dibaca petang, dia dapat kelebihan yang sama. Namun kesemua hadis ini bersifat dhaif. Namun dalam hadis dhaif, sepakat para ulama ataupun jumhur ulama, ia diamalkan. Dia diamalkan. Cuma dia tidaklah menjadi suatu hujah yang qat'i, hujah kuat. Tapi dia diamalkan. Bahkan ramai para ulama mengamalkannya. Khususnya ayat lau anzalna, bermula daripada ayat lau anzalna, kerana dek kelebihannya mengubat penyakit, melawang sihir, menjadi ruqyah yang baik, ataupun kita katakan sebagai doa yang baik. Ini kelebihan surah ini.